Orang lama atau budak-budak baru nak up, mana lagi better? Tengok video ni sampai habis. Ramai orang cakap kat aku lah, LC ni dulu je tahan, yang V8 ni dah tak tahan. Siapa kata macam gitu? Ini pun tahan juga. Tahan maki lah. Carburetor ni dia senang servis. Bengkel-bengkel kampung, ahli-ahli kimia dan lain-lain lagi lah. Macam-macam lah korang boleh buat dengan carburetor korang. Dia tinggal servis saja, motor boleh jalan seperti biasa. Sistem carburetor ini banyak masalahnya. Contohnya, pagi-pagi kalau pukul 8 lah korang bangun kan, korang nak start enjin tu makan masa lah. Dia akan semput sikit. Dia sama macam korang. Korang set alarm pukul 8, pukul 10 bangun. Penggunaan minyak motor ini dia parap sikit, sebab korang pun jenis tekan, bawa motor macam budak tak sekolah. So kalau korang cerita apa yang bestnya dengan motor V8, of course lah, fuel injection ni dia lebih canggih dan moden lah. Penggunaan minyak adalah lebih efficiently. Apa yang aku suka dengan motor V1 ni, of course lah, kalau electric starter tak boleh start, sebab apa, bateri tak ada. Contoh macam motor ini, dia pakai pergi kerja hari-hari, bateri tak pandai nak tukar. It's okay, kita ada kick starter. Nampak function dia? Senang sikit korang nak start. Patutlah dah lama kat bengkel. Manakala untuk motor LC yang baru ini, dia ada kickstarter. So kalau bateri korang habis, apa yang korang boleh buat? Mudah je. Korang boleh start menadah tangan, berdoa, ataupun korang boleh macam ni. So macam biasa, kalau korang minat boleh isi form kat bawah.